yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah si bulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin. Semua sudah sedia nak mengaji? Sudah! Kawan-kawan pun mesti dah sedia kan? Ikut kita orang mengaji. Jangan terlepas. Nanti rugi. Betul-betul. Upin, baca suratul Fatihah. Yang lain, dengar dan semak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus. Upin dapat baca dengan baik sekali. Hari ini kita akan belajar suratul Ikhlas. Ui, senang je tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Tunggu Ustaz baca. Ihsan, bangun. Ihsan, pergi basuh muka. Apa yang kamu buat tu, Susanti? Saya lagi cuba hafal surat ini, Ustaz. Kena hafal ke? Murid-murid, surah ini amat besar artinya. Surah ini diturunkan di Mekah, menerangkan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tolok bandingnya. Maka jika manusia benar-benar percaya pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai peraturan dalam hidupnya. Selamatlah hidupnya dunia dan akhirat. Jadi kita pun kena taat pada suruhan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita diberkati. Ihsan, masih mengantuk? Dah segar, Ustaz. Minta maaf semua. Bagus. Sekarang dengar Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat? Boleh baca? Boleh. Senang. 4 ayat je. Upin Ipin baca, Ustaz terjemahkan. Semua dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baiklah, mari kita baca suratul Ikhlas sekali lagi dengan tajwid dan tarannum yang betul. Ihsan, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu
As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Esok kita teruskan dengan surah yang baru. Kita akhiri kelas hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Apa maknanya, Ustaz? Esok Ustaz huraikan. Esok datang mengaji biar segar dan bersemangat. Jangan ada yang tertidur lagi. InsyaAllah, Ustaz. Surah Al-Falaq. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, awal kamu semua datang. Kenapa agaknya? Dah nak hujan, Ustaz. Jadi kamu cepat-cepat datang sebelum hujan turun. Betul. Oh, bagus. Ada usaha nak datang. Baiklah, kita akan baca Suratul Falaq. Dengar Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul Azim. Pendek aja surah ni, tapi sangat penting apabila kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis bahaya. Sekarang, Upin Ipin baca, Ustaz akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, Min syarri ma khalaq. dari kejahatan makhluk-makhluknya, Wa min syarri ghasiqin idza waqab. dan dari bahaya malam apabila telah gelap gelita, Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. dan dari kejahatan makhluk-makhluk sihir yang menghembus-hembus pada simpulan dan ikatan, Wa min syarri hasidin idza hasad. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Surat ini melindungi kita dari sihir orang ya, Ustaz? Ya, Suratul Falaq ialah surah kedua terakhir dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan bersama dengan Suratul Nas pada masa Rasulullah SAW disihir dengan 11 simpulan tali. Sihir? Jadi bila baca surah ni je, kita akan sembuh? Betul ke, Ustaz? Ada caranya. Macam mana, Ustaz? Ajarlah. Betul. Ustaz. Ada dengar ni, Ustaz? Ya, boleh. Dengar sini. Sebelum tidur, amalkan baca Suratul Falaq bersama Suratul Nas 3 kali setiap satu surah. Lepas tu, tiup ke kedua tapak tangan dan sapu ke seluruh badan. InsyaAllah, kita akan dilindungi dari segala kejahatan. Ya, kena hafal ni. Kita orang dah hafal dah. Betul. Tiap-tiap malam kita orang baca. Opah suruh. Sekarang, mari ulang baca Suratul Falaq bersama-sama. Kawan-kawan pun ikut sama baca surah Al-Falaq. Kita hafal sama-sama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bagus. Tapi berhati-hati bila sebut a'udzu. Sebut a'udzu dengan huruf ain, bukan hamzah. A'udzu, bukan a'uzu. Maka bila dibaca, qul a'udzu birabbil falaq. Faham? Faham. Baiklah. Kita akhiri kelas hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharakanlah kami dari seksa neraka. Amin. Bagus. Beginilah yang Ustaz mahu. Berusaha sendiri untuk menghafal dan mencari makna sesuatu surah. Alhamdulillah.